Alright guys, kenapa saya sangat suggest anda ambil kereta dengan JB Autoworks? Kenapa selalu saya kata kita punya used car ni memang sangat tip top? Okey, ada sebab-sebab dia. So anda dengar dulu Kalau kereta masuk pergi JB Autoworks, sebelum masuk maksudnya dia masih under QC unit. Kami akan inspect betul-betul kereta ni condition dia macam mana. Okey, first kami akan inspect kereta ni pernah kena accident ke tak. Okey. Second adalah kami akan inspect kereta ni pernah kena banjir ke tak. Kalau tak pernah kena banjir ataupun accident, major accident kami akan ambil kereta ni. Lepas tu kami akan refresh kereta ni. Okey, contoh macam Saga di depan saya. Okey, anda tengok. Saga ni tahun 2012 kah? 12-13 lah. Okey, puluh-puluh punya lah. Lepas tu anda tengok. Dia punya cat ni, kalau masuk QC unit ni, mungkin cat dia ada calar ke, ada pudar ke. Tapi tak apa. Kita akan refresh dia punya cat. So untuk cat kereta ni, kalau anda tengok semua kilat-kilat punya, maksudnya adalah cat yang baru. Ini kami akan siapkan 4 layer cat. So yang cat kami guna tu memang cat yang ada kualiti. Bukan you pakai setahun, 2 tahun, 3 tahun you jemur bawah matahari, lepas tu dia punya cat sudah pudar. Okey, kami bagi customer yang sangat kualiti punya barang. Okey, second, dia punya engine. Okey, so engine kereta anda boleh tengok betul-betul. Semua besi-besi punya. Walaupun dia kereta lama, tapi kami akan make sure engine dia ni memang tak ada leaking, tak ada bocor ataupun ada getah yang sudah keras. Kalau ada tu, kami akan tukar lah kalau yang sangat teruk. Kalau yang masih boleh pakai tu, kita maintain je. Okey? So anda boleh tengok semua ni besi-besi punya. Kami akan cuci, lepas tu kami akan check ada leaking ke tak. Kalau tak ada leaking, kami akan terus masukkan ke showroom. Okey, selepas itu untuk rim kereta ni. Okey, untuk rim kereta anda pun boleh tengok yang dapat besi, yang dapat trim punya tempat kami akan buat. So kami mau customer dapat kereta yang sangat-sangat kualiti. Lepas tu tayar yang masih boleh pakai dalam setahun, kita maintain je lah. Macam tayar ni tengok, dia masih boleh pakai lagi setahun. Tak ada crack, semua condition okey-okey je. Lepas tu interior. Okey, so interior you boleh tengok. Saya kasih dekat sikit Okey, you tengok interior dia. Memang tak ada calar, memang tak ada kotor. Okey. So bila you beli kereta ni ataupun you datang view kereta, you akan rasa macam beli kereta baru punya feel. Okey, tengok kerusi dia. Walaupun kereta sudah lama, tapi kerusi dia masih sangat cantik. Saya kasih dekat sikit. Tengok. Tak ada koyak, tak ada rosak. So kami akan ambil kereta yang berkualiti sahaja. So kami akan make sure customer dapat kereta yang kualiti juga. Okey, tengok radio system. Mungkin ada radio system yang tak function. Okay, so kami akan tukar balik yang sama spek punya. Macam gini. Tengok radio system, dah tukar baru punya. So you beli kereta ni tak perlu risau lah, tak ada radio system pakai. Lagi steering dia, tengok. Steering yang selalu orang pegang punya tempat. Tapi tengok macam kereta baru punya steering. Terbalik ke tak beli dengan JB Autoworks. Dan yang paling penting punya, JB Autoworks ada provide anda 3 days money back guarantee, 5 tahun warranty, dan sama satu adalah 30 hari punya guarantee. Maksudnya kalau anda dalam 30 hari tu anda terdapat kereta ni pernah accident, pernah kena banjir, kami akan beli balik dengan anda secara harga body dalam 30 hari Dan sama satu adalah free delivery sampai depan rumah anda. Satu Semenanjung Malaysia. Okey guys, so kalau anda nak cari kereta yang berkualiti, mestilah datang ke JB Autoworks. Kita jumpa next video.